Apa guys? Kali ni kita nak bagi Tesla secara percuma. Every time kita drive ada bunyi Tron. Serius lah? Power. Jalan lah. Weh, ini macam kereta polis tu. Satu. Apa Cik Rafat? Takkanlah kita nak bagi percuma. Macam sebaik kita, hello guys, Assalamualaikum. Tak, kita akan review kereta apa kita akan bagi. Kita akan tengok teknologi dia. Kita akan test drive dia. Alright, siapa yang tonton video ni mungkin dia adalah salah seorang yang akan dapat percuma Tesla yang kita akan beli. Tapi dengan cerita Cik Rafat, Tesla ni satu-satunya kat Malaysia, betul ke? Betul. Okey, sebelum tu kita terawal lah. kita jemput Brian dulu. Brian kita punya Tesla advisor. Brian, can you bagi tahu sikit lah Saya punya experience kat sini. So I delivery advisor lah. So I dealing with Mr. Rafat for preparing kereta ni. So yang dekat sini ini putih punya Model YL paling latest punya lah. Boleh tengok. Apa yang lain daripada lain kereta ni? Yang ini model kita terbaru this year, baru saja. Yang ini first shipment to Malaysia. Salah satu. First shipment kat Malaysia. Tapi Brian, kita nak bagi for free tau. Okay. Apa dia punya condition? Tak ada condition, just tengok video je. Oh ya. Tengok video sampai habis nanti kita orang Okay, make sure you all stay tuned ini video, okay? So for ini model Tesla YL berbanding dengan Model Y, dia lain sikit lah. Yang ini dia 6-seater. Kita nak tengok enjin dia boleh? Okay, boleh. Mana Kita enjin dia fully EV. So dia punya motor semua dekat bawah. Tak ada engine, langsung tak ada engine lah. Okay, so dekat depan sini you boleh letak macam pergi camping ke apa, boleh letak ais, boleh letak barang. Letak ais. Ais, boleh letak ais. Letak ais. Air pun boleh. Air boleh sebab Tak jatuh, tak tumpah ke? dia ada drain plug dekat sini. Kalau contoh anak Cikgu Rafat dia baby dia mandi sini pun boleh lah. Boleh. 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 Air pertama yang kena dekat sini Neslo Ice. Neslo. Favorite John. Tepi ada apa? Tepi. Dekat tepi sini fender, ini kamera dia. Ui, kamera. So every time kalau you letak signal, kamera dia akan activate. Boleh tengok blind spot lah. Sekali dengan ini B-pillar sini pun ada kamera. Sekali dekat tepi. Dia sentiasa rakam kan 24 hours is it? Kalau dalam Sentry mode dia akan sentiasa rakam. Lepas tu mana signal dia? Signal tak ada tepi tu. Signal dia Ha. sini dekat tepi dia akan ada lampu. Tak nampak lah. Coba kita pun tak tahu signal dekat mana. Okey. Macam mana nak buka? Saya buka. Guna ibu jari. Ibu jari. Okey, tekan. Tekan. Lepas tu 4 jari tarik. Oi. Cuba. Tak boleh? Boleh. Okey, Brian, I ada dengar orang cakap Tesla yang baru ni, trademark dia belakang ni. Dia punya lampu. Betul. Nanti kita start kereta. Nanti kita start. Ada lampu dia. Datang dekat sini Okay, lah. tengok. Dekat atas kamera. Ada kamera lagi? Ini kamera belakang lah. So ni side belakang. Oi. Oh, so ni lah yang terbaru. Yes. Ada third layer. Yes, betul. Oh. Third row. Macam mana nak lipat ni tak? Ya, ini boleh tekan. Ui, jatuh terus. So kalau pergi camping ke apa, boleh tidur lah. Lepas tu ni. Yang ini depan pun boleh adjust. Ui, gila. Dia rukuk bergerak pula apa? Ini nak letak apa ni besar-besar ni? Oh, yo. Boleh baring lah. Boleh letak barang dekat sini. Actually belakang sini pun ada lagi. Oh, ada lagi. No. Macam mana tutup lo. Tutup macam mana? Kan ini butang. Okey, nah. Sebab saya tadi macam nak macam tu. So tadi Mr. Brian kita dah review depan, dah review tepi dan juga belakang. Jadi kita nak review dalam pula. Tutup pintu manual lah. Ini tekan dia akan buka. So you tekan, you push dia keluar. So sekarang kita nak activate the car. Dan the car ni sekarang ni app dia dekat phone saya. Nanti bila siapa yang menang, macam mana kita nak buat?
Kita nak transfer? So for now you are the owner. So Okay. once itu pemenang dah decided kan. So nanti you add dia dalam you punya profile. Then dia akan jadi owner lah. So nanti kita akan transfer owner lah. Sebab for now ni saya kena owner dulu sebab kotak kereta ni tak boleh keluar. Boleh start lah. Tak boleh start. Kena tanya Okay. sifu saya. No. Oh ni Sifu. Okey, jap sebelum tu nanti. Nama penuh awak. Nama saya Izzati. Panggil saya. Izzati. Okey. Yang paling utama sekali adalah aircon. Okey, aircon. Sebelum tu saya bagi chance untuk teka dulu lah. Kat mana boleh? Okey, home. Confirm. Lepas tu oh, situ. Fail. Okey. Sudah dia fail. Sini Ni tak dah. sesuai, kereta ni tak sesuai kau. Okey, yang tu apa tu? Patut sesuai aku bagi hadiah. Okey, kat sini kita tengok temperature lah. Sekarang kita set 21 kalau nak rendah ataupun nak tinggi. Okey. Nak split pun boleh. Let's say kalau driver tak nak share lah temperature, just tekan split. Sini boleh rendah lagi. Oh. Sini boleh rendah. So dia tak sama. Tak, kalau kita nak ke kiri kanan ni aircon depan. Swing mode. So dia Oh. akan Okey, and lepas tu? also boleh atas ke, bawah ke, ataupun nak spreadkan dia ke. Power. Dia macam saya ingat air tadi tu. Oh ya Allah, tak ada. So kita nampak dia punya digerak ke mana. Oh. Okey. Pakai jari je. Saya Semua tengok di hujung jari. Okey, aircon dah settle. Tadi saya lupa nak tanya. Ah. Bila nak masuk ni, Yes. kan dia tak ada kunci. Okay. Macam mana nak start kereta? Kita memang tak ada start off button. Memang masuk terus start. Terus drive je. Serius Serius. Izzati. Kita dah skip one step. Maksudnya kalau Masuk terus kereta, tekan jalan. terus jalan. Yes. Lepas tu kalau kita keluar, dia tahu ke? Dia tahu. Betul. Dia tahu kita keluar kereta. Nak keluar, Auto kalau lock. kita keluar, kita auto lock, everything is shut down. Oh. So tak ada nak push start button, tak ada. Okay, nice. Okay, yang ni yang paling menarik dekat Tesla. Ingat tak waktu awal Tesla keluar, yang orang main-main game, ada bunyi-bunyi, macam mana? Давай, еще. Можно из тачки вообще не вылазить, да? Ada ke sekarang? Ada. Kat sini. Okay, so kat sini kita akan tengok kat toy box itu. Ini paling menarik. Kat sini kalau macam sini ambil gambar. So apa yang gambar kita ambil, kita keluar kat phone. Okay, kita try satu boleh? Alright, let's go. 1, 2, 3. Okay. Nanti Okay. save. So kalau save nanti dia akan keluar dekat phone. Phone saya? Phone. Okay, Phone jom dia, tengok. dia try kat sini kan. Keluar. Kat sini creation. Creation. Shoot, ada kat sini lah. 1, 2. Dah lah. Okay, okay, yang ni settle. Okay, yang So- Nitron ni macam contoh feature. Features lah. Contoh macam rasa macam nak vibe Tron kan. Ah. You just turn on. Wih, So every time kita drive ada bunyi Tron. serius lah. So, Power. So kita Bukan game. bukan. So kita drive ada kan bunyi macam ni. Oh. Ya Allah. Kejap lagi dia kena test. Okay, boleh. Macam tu lah. Oh, tak pasti. Kita kena cuba lah. Baru tahu. Okay. So this one, let's say dia sekarang kita ada Tron ataupun Santa. Santa ni just dia macam cute je lah. Lagu-lagu. Tekan. Oh, so on the way kita nak drive, dia akan ada bunyi lah. Hub mode, kita boleh, kalau kita pasang lagu kat dalam, kat luar pun boleh dengar juga. Serius? Dengar. Oh, sini. Kalau apa kita cakap kat dalam, kat luar dengar. Dengar. Cuba cakap, cuba buka megafon. Megafon macam mana? Ada dengar kan? Ada dengar. Ya, dekat Dia dalam macam dia mikrofon tak boleh tu. dengar. Syah. Oh, tu ada dengar. Jalan lah. Weh, ini macam kereta polis tu. Cuma dia park mode je tak boleh sambil drive. Oh, Kalau- STIDU. Bang, ke tepi sikit boleh tak? Alright, so sekarang the moment of truth. Bukan saya nak kena drive tau sebenarnya. Tapi sebab kau tak macam mana kita nak hantar kita ni pergi HQ. So akan ada sedikit lah dia punya KM tu. Kita akan start bawa dan Brian akan assist kita kat belakang in case saya ada salah bawa ke apa kan. So boleh kita mula? Ada seorang lagi degil tak pasang seatbelt. Cameraman. Alright. Oi. Slow sebab tengok dia merah tu maksudnya ada benda panas. So boleh slow. Okay, jap. Okay, so untuk dekat tengah punya passenger kan, dia ada motorized punya armrest Oh. dekat sini. So you tekan, dia akan naik sendirilah. Oh. Interesting. Belakang tak ada. Belakang tak ada. Belakang tak ada. Ni lah, atas ni lah Cik Rafat. Ha? View dia. Oh. Baik belakang. Dekat Tesla kan, ni saya bagi tahu lah, based on kita punya research waktu kita nak buat hadiah itu, kita ada banyak brand. Saya sebut lah, kita ada Zeekr, kita ada Denza,
kita ada Tesla, kita ada BYD. Kita dah test drive semua sebenarnya. Proton, EMAS semua kan. Pertama kita pilih sebab Tesla ni dia fun. Yang kedua semua ni Brian, ini bukan nak puji Tesla tau, tapi Tesla je dia punya autopilot dia paling terbaik lah sebenarnya. Weh, dia punya Brian, dia punya auto hold brake tu memang automatic Yes. Oh tak payah, uish. Patutlah tak ada handbrake. Oh tak payah N, tak payah D semua Tak payah. So dia terus akan tolong brake lah. Okay, autopilot button dia saya tahu. Sini kan? Yes, dekat kanan saya. Okay. Okay, so sekarang kita akan buat autopilot dia. Sebab autopilot dia kena clock sikit mileage dia baru dia boleh engage lah. Kalau 12 dia baru lagi Oh tak boleh lagi? Tak boleh lagi. Alah. Dia punya mileage dia kena make sure you at least know yang kereta tu macam mana nak bawa. Baru boleh auto. At least kalau tak silap 50 to 60 km baru you boleh engage itu autopilot. Alah. Sorry geng. Kereta ni betul-betul 12 km. Tak boleh kita test auto drive, tapi kita boleh test dia punya comfort lah. Very nice lah. Okay, Cikgu Najmi boleh review seat yang ke belakang tak? Yang last sekali. Seat yang belakang ni kalau tengok agak spacious jugalah. Ada ruang. Saya sebab saya ni kecil orang dia. Tengok kepala Cikgu Syah okey tak? Ada ruang. Okey. Berat saya berat. Tinggi saya 180. Saya 165 ada ruang. Cikgu Syah pun ada ruang juga. Tapi paling sedap sekali budak-budak lah duduk belakang ni. Macam kita naik Myvi macam tu lah, duduk second row Myvi. Cuma tengah-tengah dia tak ada ruang sangat lah kan. Dekat holder kan tu Cikgu Syah. Boleh naik turun juga, recline. Tapi tak adalah jauh sangat. Boleh lah. Recline. Bos ada ni. Aircon dia, tengok aircon dia. Ni aircon dia. Aircon dia. Tapi apa yang saya perasan kan, kat sini kereta nampak. Oh dekat sini pun ada view kereta. Oh ada motor jalan tepi kita. Oh dia live Yes. Uish. Lepas tu tak payah tengok depan boleh lah. Boleh. Kena tengok juga. Oh kalau orang tu tengah bergerak pun dia akan record juga. Yes, dia based on kita punya kamera, dia boleh detect lah apa yang dekat sekeliling kereta. Wih, power sangat lah. Saya rasa Tesla is the best. Sebab kita bawa ni pun, dia dah tak macam tersungguk-sungguk. Kalau kita nak termuntah tau. Dia macam bawa kereta petrol biasa lah. Okay Brian, I drop you sekejap. Hei, lama sangat ni aku duduk belakang. Bagilah aku bawa pula boleh? Boleh tak? Boleh Ni masuk tepi ni. Aduh. Penat ni. Sekejap, siapa yang naik Tesla kan, nanti kan siapa yang own this car, the best thing bila kita stop, kita buka je seat belt, tak, dah handbrake dah. Benar dia. Okay, so kita bagi Cikgu Najmi naik lah pula kan. Saya rasa dah macam melayar macam go-kart tu. Tuah siapa dapat kereta ni Tuah siapa dapat tu rasa 100 kali. 100 kali. Betul siapa dapat. Hey. Okay, so ni first time saya nak bawa Tesla. Saya tak tahu nak expect apa. Mana ni nak tekan apa? Oh, tekan brake terus. Okay. Signal. Okay, kita masuk kanan. Macam mana nak ke depan? Gear tak ada. Dia ada dua ni. Tolak ke depan atau tolak ke belakang. So kita terus tekan minyak lah. Dia tak ada gear Macam mana nak tekan ni? Oh, okay. Alright. Okay, dah ready ke belum? Ready John? Saya nak tekan torque sikit. 5, 4, 3, 2, 1. Cara lah. Okay Mesin tak ada. Mesin tu untuk yang sport. So guys, alang-alang yang kita pun cerita pasal torque, speed, acceleration tadi, Cikgu Syah nak share sikit knowledge, okey tak? Boleh Boleh. Okey, saya akan parking kat tepi kejap lagi. First kita nak kira torque. Torque ni apa? Torque ni adalah dia punya kuasa. Pernah kita dengar kan? Okey, 100 pecutan dia 100 km/h dalam masa 3 saat. Macam tu. So, itu adalah torque dia lah. Kita nak buktikan. Okey. Kita nak buktikan. Kita check jap dekat ada dalam whiteboard. dekat dalam market dan cakap torque kereta ni berapa? Okey, cuba tengok kita Google check. jap. Kita kira betul. Berapa torque untuk Tesla? So kita double check terus lah hari ni Double check terus. Weh. Jumlah torque dia ada 559 Nm. Jumlah motor torque. Oh, dia ada front dengan back. Gila, bapak banyak. So, dia punya torque adalah 559 Nm. Kita nak check
Betul tak? Sama. Kalau tak sama kita call Tesla. Okay, so nak cari torque, formula dia adalah Newton adalah force times dengan jarak. Newton ni apa? Newton ni adalah daya, force. Daya dia nak tujahan. Tujahan daya tujahan. Betul lah, namanya forward force. So kita dah set tadi, Cikgu Rafat dah set, kita nak lalu 100 meter. Kita kena fixkan satu. So dia kena bahagi dengan 100 meter. Dan kita akan dapat berapa? Kalkulator. So, kita akan dapat 55.9. 55.9. 1, 2. Sekejap. Ini kita padam balik. Okay, tapi tak apa, dia bukan bahagi ni. Kita kira dia punya Tesla punya ni. Newton ni adalah formula dia W sama dengan mg. Berapakah berat Tesla? Kita ni. You. Okey, jom saya check. Ni daripada Newton adalah daripada sini. So berat Tesla yang kita check adalah 2088 kg. Ni berat dia. Okay, ni berat dia. Alright. Darab dengan 9.81 acceleration. G ni gravity. Gravity dekat Malaysia, bukan dekat Mars. So, kita ambil, nak senang kita ambil 10 lah. Yang tu apa? 9.81 itu adalah gravity bumi Okay, gravity tu apa? Gravity tu adalah daya tarikan setiap objek ke pusat bumi. ke pusat bumi. Kalau kat Mareh tak sama lah. Kalau dekat mana ni? Bulan tak sama. Nak senang, kita punya eksperimen ini kita kali je lah dengan 10. So dapat berapa? 20,880. 20,880. Okay, W tu apa? Newton. Ni. Yes. So kita kena bergerak berapa ratus meter? 100 meter. Nak tengok betul ke tak betul. Tapi sebenarnya ni tak valid. Betul. Tak valid sebab kita nak tujahan ke depan. Yang kita kira ni berat ke bawah. Formula ni tak boleh pakai. Nampak tak? Semua orang ingat macam ni ke bawah tapi kita ke depan. So kita guna bab kata Cikgu Rafat, daya tujahan. So formula dia saya padam balik. F Cikgu matematik macam ni lah. F sama dengan MA. So A ni apa? A ni pecutan. Kejap lagi lah Cikgu Najmi akan tekan macam tadi. Nak kira pecutan. Formula pecutan adalah V minus U. Formula pecutan adalah V minus U over T. so U kita kosong. So U ni adalah permulaan kosong. Kelajuan permulaan kosong. Kelajuan permulaan. Kejap lagi Cikgu Rafat ready timer. Distance kita akan ambil meter kita adalah 100 meter. So sekarang kita punya fokus kena cari dia punya daya tujahan. Nak cari daya tujahan, kita tahu mass Tesla tadi berapa? 2088 kg. So sekarang kita kena cari hal laju akhir tolak hal laju awal kosong dengan masa berapa yang tadi. Cikgu Rafat akan kira masa timer. Okay, kita makin 100 meter. Ui, dekat je. Betul lebih? Sampai pokok ni. Pokok yang tengah-tengah tu. Okey, dah marking 100 meter. Saya akan ambil timer. Okey, Cikgu Rafat akan timer. Cikgu Rafat kena ambil timer kat sini ya. Okey. Cikgu Najmi kena tengok hal laju. Saya tak boleh tengok. Oh, tak tengok. Jalan. Okey, John kena tengok hal laju akhir. Top speed Top speed dia. Tak, buka dua kamera. Siapa nak cakap start? 5 4 3 2 1. Weh, jap. Tak start timer eh? Asal. Aku tak sempat nak stop. Aduh. Sekali lagi. Yang safety engineering tu, dia punya kamera punyalah banyak. Kita manusia guna. So take 2. Kita nak buat launching lagi sekali sebab timer tak start tadi. 4 3 2 1 go. Stop. Berapa maksimum? Tak tahu. Aduh. Kena tengok kamera. Okey, aku punya timing adalah 8.13. Okay, Masa adalah 8.13 saat. Dekat sinilah berlaku pertukaran unit. Sebab yang kat depan tu kilometer per hour. So saat ni kena tukar kepada hour. 8.13 8.13 Pening bagi 60. 8 saat bagi dengan 60 minit sebab kita nak tukar kepada minit. Dapatlah 0.1355 minit. Nak tukar kepada jam kena bahagi lagi 60. Tu dia 0.00255 jam. So ni masa dia dalam saat, dalam jam. So sekarang kita nak kena tahu dia punya hal laju. Tengok kamera tu. So berapa top speed dia? Okey, kita nak cari top speed sekarang ni. Okay, kita play lah.
109. 109. So V kita sekarang kat sini adalah 109. Okay, yang ni dia orang kena tahu, yang ni kilometer per hour. Ya, kilometer per hour. So sebab tu lah Cikgu Syah tukar hour tadi, time. Siapa yang belajar fizik dah tahulah, every single calculation mesti unit kena sama lah bro. Betul. So Okay. U ni Kosong. awal kosong. Alright. So masa kita tadi Ui, besar ni. patutnya kena buat 1 kilometer lah ni. Kosong. 1 kilometer. Sebab kecil sangat dia punya ni. 0.0026. 2226. Ambil kalkulator. Okay, bismillah So ini adalah dia punya force. Belum kali lagi dengan meter ni. So kita dah dapat force. Tulis dulu force dia. Gila maksudnya kereta ni F tak main-main lah ni. 100 mega Newton. Harap dengan 100 meter pula. Darat lagi besar. Lagi besar. 10,000 Newton mega Newton. So hipotesisnya salah. Kita ada calculation yang kita salah kat sini. Okay. Dan saya rasa dekat kita ada banyak error. Kita ada banyak error kat sini. Dan torque ni sebenarnya kalau nak betul-betul lah, dia kena test dekat dia punya tayar, lajuan tu sendiri. Sebab tu kalau yang review kereta, dia akan cakap berapa meter per second. So secara konklusinya, tadi kita dapat 100 km per hour. 100 km per hour tadi kan? Tengok Najmi. 109. Okay, so in short, okay, nak memudahkan semua orang, so kita berjaya buat tadi 100 km per hour Dalam masa 108 109 kmh bahagi 8. Bukan jap. 109 km per hour bersamaan dengan 8.13 saat. 8.13 3 saat dalam masa 100 meter. 100 meter. Sebab ni dia punya hal laju. S equals to apa tu? Formula kita cikgu? Formula pecutan. A equals to Formula pecutan ni 1 tadi lah. over 2 AV square. T pula. Sama lah macam tadi tu. V minus U over T. Sama juga formula fizik juga. So dari sini kita boleh cari pecutan juga. Time equals to Ni lah formula ni. berapa yang tadi? Time kita 0.8 8.13 saat. 8.13 second. S sama dengan 100 meter. W sama dengan 2000 2200 2088 2088. Apa lagi kita punya ni? Masa dah, hal laju dah, jarak dah, berat dah. Nak kira apa? Velocity. Ni velocity lah. U sama dengan Kosong. 0. Okay. V sama dengan Cuba kirakan torque. Saya tak baik. okey, daripada masa mass jarak U Berapa torque dia? torque is 2797. Ni Tu tayar. ikut tayar, jenis tayar. Okay. So ada torque kita 2641 Nm torque. Okay, bawah tu macam ada something ni. Motor torque 311 Nm. Yeah. Betul. So, Hampir-hampir dalam 200 Nm torque betul, beza. betul. Sebab kita ada 300 satu tu betul sebab kita ada torque, kita ada dua. Satu depan, satu belakang. So, satu torque 311 Nm tu lebih kurang. Kalau ikut Tesla tadi, berapa dia? betul 5 Tesla 559. 559 ni total torque. Betul lah. Tu tayar depan, tayar belakang. Ni tayar depan dengan tayar belakang. 311 tu untuk depan, setiap satu lah. Tapi sebabkan kita ni kan kita ada banyak pun boleh ada ubah. banyak pun boleh ubah. Ada banyak tolerance. Kita sekarang ni bukan 2088 berat dekat dalam kereta ni. lebih. 2488. Awak mengata John ke? John. Weh, betul lah. Setiap dari kita ni 80 km. Aku tak perhati. Okey, kita kira berat kita dulu. Betul Kita tak? boleh lupa. Betul tak? Awak berat berapa? Okey, jom berat hang berapa? 95. Tambah berat pula. Betul tak? Saya dalam 82. Lain tau. Sini. Macam lain tau. Cikgu Syah. Lain tau. 82 lain. Aduh. Awak punya 82 tu kita ada gambar dia. Aduh. Berat kereta apa tadi? 2088. Okey, hang dapat 365 Nm. Lagi berat, 365. lagi kuat lah sebab berat. Okey, kejap. Kita tengok yang ni Okey, anggaran. Okey, dia pun bagi anggaran lah sebab kita ada torque tayar depan, tayar belakang kan. Hang dapat apa? 365 Nm. Aku dapat 3.300 betul lah. 3,300 lebih kurang lah. Ni kan Nm kan? Tengok jenis tayar. Alright, so kalau tayar depan campur tayar belakang 500 lebih lah. Ha, mana lebih? Weh, maksudnya hampir tepat tau. Itu pun kita berjaya. Boleh tak kita kira Kira apa bateri dengan Okey, ini paling best. Siapa nak tahu lagi best? Berapa banyak power bank yang kita perlukan untuk charge sebiji Tesla sampai penuh? Okey. Oh, ni Tesla supercharger ni. Mi. Dia kan bijak. The safest car in the world. Oh, okey. Kelangkap saja. Jom kita keluar kan. Kita tengok macam mana nak isi minyak. Isi minyak pula. Isi karen. So, cara-cara nak charge kereta. Pertama, ambil dia punya ni lah. Fun fact fakta. So, ni Tesla ni hanya untuk Tesla sahaja. Dia tak boleh masuk kereta lain. Tapi kereta lain punya charger
Macam tu kan. Oh boleh. Kita boleh masuk dekat Tesla. Tesla punya charger tak boleh masuk kat kereta lain. Itu Sombong dia lah. tak tahulah cakap dia sombong macam mana. Okey, sekarang ni macam mana? Kena ada kad. Kad mana kad? Ni kad. Kad Tesla. Ha? Tak bagi. Oh, dia bagi. Hai, main-main kerja. So ni kena ketuk. Macam tu. Cucuk. So cocoklah dia. Sampai lampu kan. Tu. Sampai dia hijau. Pasal? Oh. So charge lah. Apa nak bayar? Tesla free. Tak. Weh, tengah charge. Laju. Tu nampak? Battery input power. Masuk tak? Laju. 25 minit sahaja, bro. Okay, jadi sementara kita tengah charge ni, alalang kita ni semua dekat dalam education punya line, dan elektrik ni antara permainan Cikgu Syah lah kan. Bila kita check dekat ChatGPT tadi, full tank untuk yang elektrik boleh masuk dalam kereta ni adalah 82 kilowatt. Perumpamaan dia macam 82 liter. 82 liter minyak lah lebih kurang kan. Dan untuk 82 kilowatt hour, Cikgu Syah boleh terangkan sikit tak 82 kilowatt hour tu apa? And kita boleh convertkan jadi power bank. Ni power bank. Sama je Ni konsep dia. 10,000 mAh. Milli? Milliampere per hour. So sekarang ni dia kilowatt hour. Okey, kita tulis dulu. Dia boleh convert. Okay. Kita pakai calculation saja. So power bank 10,000 power bank 10,000 mAh. Yes. Okay, merah ni power bank tau. Hitam ni Tesla. Okay, 10,000 milliampere hour. Tesla? Tesla penuh dia tadi 82 kilowatt hour. Okey, sebelum tu Cikgu Nazmi. Ya. Saya nak minta tolong awak convert sekejap supaya viewer kita tak pening lah. Sebab unit kita lain-lain kan. Kita berbeza. Awak tukar yang ni jadi kilowatt juga. Okey. Ni Ni lah, keluar ni lah, ni jadi mAh. Senang. Ha. Okey. Formula dia mAh sama dengan kilowatt hour. Iaitu ni kita ada ni. Kalikan dengan 1 juta. Ha. 1 juta. Janganlah buat 1 juta panjang ni. Janganlah. Okey. Bahagikan dengan Banyak betul tu kosong. okey, bahagikan dengan V. V kita adalah 400 volt. Mana datang 400? Ini untuk Tesla. Constant. Dia constant. Constant dia 400. So 82 kalikan dengan 1 Juta. 1006 ni maksudnya ada 60 juta. kosong, okey? So kita akan dapat 2 1 6 0 mAh. Ataupun kita jadikan dia 16 kilo Juta. million. So Okay. ni kita convert 82,000 Kilowatt hour. kilowatt hour kepada mAh. Iaitu bersamaan dengan 22.16 kali 10 kuasa 6 mAh. Okey, jadi kalau kita susun bawah ni bateri, awak bahagikan dekat saya. Tengok berapa bateri. Ini bateri ni berapa? Bateri ni 10,000. Bateri ni 10,000. So bermaksud kita bahagi dengan So kita bahagikan je dengan 10 terus, 10,000. bagi dengan 10,000. 10,000 mAh. Dia dah boleh bagi dah. Dia mah dengan mah kan dah boleh bagi dah. So boleh bagi. So kita congak dia, bagi Potong. 4, Potong 4, ni potong 4 tinggal 2. Kita akan dapat 1 2. 2,216 power bank. power bank unit diperlukan. power bank. Ini Bilangan. So kita ambil 2,000 unit ni, pergi beli dekat mana-mana. Susun. Bawah, kita susun kat bawah ni. boleh jalankan satu kereta. Nak tak kita buat projek tu? Nak tak kita buat? Okey, apa yang paling best tentang kereta ni? Apa yang paling best tentang Tesla? Acceleration lah. Acceleration, high performance lah. Oh, you ada tu insane. Tak ada. Oh, Tapi ingatkan it feels very nice lah. Very fast. Sebab ini bukan kereta kami tau. Ini kereta syarikat giveaway untuk syarikat. ini YL. Ah. Longer. Okay. Oh, no wonder Model YL. YL ya. Ini bukan Model Y itu Model Y biasa. Ini YL. Oh, ni Ini YL. ada 6 seat mah. Ada sisi dah. Sir, you masuk ini group. Macam mana? Mana tahu you punya rezeki kan? Boleh menang kita punya ni kan? Try. Macam mana? Mana tahu you punya rezeki. You masuk. Pasal apa? 25 Jun ni kita ada cabut itu giveaway. Licensing untuk apa? STDO kita buka licensing. Ah. So kita akan choose lah. Oh. Nanti mana tahu you punya rezeki ya. Kita jumpa kat sini. Kalau sir ni menang maksudnya ini rezeki dia, saya tak tahu.
Okay guys, so settle kita test drive Tesla ni. Kita nak kembali ke Tesla Cyberjaya. Let's go! So, the moment of truth, Cikgu Nazmi, Cikgu Syah, akhirnya tercapai juga impian saya selama 10 tahun Aster Edio ni. Ini memang saya nak lah. Saya tak pernah bagi hadiah. Aster ni kita tak pernah bagi hadiah yang besar. Kita bagi biasa-biasa je lah. Biasa-biasa. iPad, Paling besar pun iPad, iPhone. Kita sebenarnya kalau nak tahu, kita kumpul duit ni bukan sebulan dua tau. Waktu kita jatuh pun kita still tak pakai, ingat? Waktu kita struggle ke apa kan, kita still tak pakai kita punya duit tu. So Cikgu Syah, boleh tak reveal macam mana penonton-penonton ni nak dapat Tesla YL 6-seater yang paling rare, delivery pertama di Malaysia ni secara percuma? Sangat senang. Okay, it's very easy. Adalah join sebagai Aster partner. Sama-sama kita bangunkan anak bangsa. Misi kita nak menyelamatkan. Pelajar seluruh Malaysia menggenggam masa depan yang cerah. Dan kami nak buat ni tak boleh kami seorang. Kami nak anda semua, tak kisah cikgu ke, parents ke, anak murid ke, sama-sama join kita punya licensee partner dengan harganya sekali bayar sahaja. Berapa Cikgu Najmi? Okay, bagi tahu harga asal dululah. Sebelum kita beli Tesla ni, tahu harga berapa? Bagi tahu. Tesla harga dia berapa? Harga dia 280,000 je. Okay, on the road dia kita keluarkan duit. Dan kereta tu dah ada dah. Dah ada dah. Dah beli dah. Ready to pick up. Harga lisensi kita kita nak buka asalnya dengan harga 25,000. Okay. Waktu pesta buku kita buat promosi RM5,000 untuk tuan-puan yang berminat Yang untuk tengok YouTube yang ni tengok je. YouTube ni je. Berminat untuk jadi sebahagian daripada Aster lisensi dan berpeluang untuk menjana pendapatan setiap bulan dan berpeluang untuk memenangi Tesla YL. Siapa yang tengok video ni yang dalam kempen bulan kemerdekaan kita ni je, yang Itu layak lagi. dapat Tesla percuma. Ya betul. Dengan harga RM1,500 sahaja tuan-puan. Berapa kali bayar? Berapa kali bayar bah? 1,500 yang kena bayar setiap tahun ke? One time payment sahaja. Lifetime. Lifetime. You all akan dapat license secara lifetime. Okey, akan dapat license secara lifetime. Kita sediakan juga website, domain, server, hosting. Itu nantilah masa briefing lah. Pegang lah cerita. banyak. Tapi siapa yang tak tahu licensing tu apa? Apa? Okay, saya bagi tahu lah. Aster licensing program ni adalah you all jadi business partner kita. Sama-sama kita bangunkan Aster Edio ni. Kita dapatkan pelajar-pelajar yang kita nak bantu ni. Kami punya cikgu-cikgu ni, kami nak bagi pelajar ni pandai je. Tuan-puan yang jadi licensing kita, bantu kita daftar pelajar. Tak perlu mengajar. Tak perlu mengajar. Kami yang akan mengajar. Tak perlu buat modul. Tak perlu buat modul. Tak perlu nak buat sistem. Dan komisen pun 40%. Commission 40%. Profit sharing. Berapa banyak 40% tu cikgu? Kata yuran kita 89. 89. 40% RM35.60. Setiap bulan selagi pelajar tu aktif. Okey? Alright. So, sampai di sini sahaja video Kali ni. cabutan bertuah kita. Dengan ini secara rasminya saya nak Cikgu Najmi merasmikan. Lafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita merasmikan pertandingan. Kita merasmikan pemberian Tesla Saya sebut. Kita Awak cakap secara tu, kita orang cakap percuma. Okey. Secara rasminya kita membuka peluang kepada semua di luar sana yang mendaftar licensing Aster Edio akan layak join cabutan bertuah Tesla YL 6-seater yang paling rare di Malaysia sekarang secara percuma. Oi, nak sampai percuma tu. Nak sampai percuma. Potong lagi. Dah berpeluh-peluh ni. Saya pun dah berpeluh-peluh. Alright, sampai situ sahaja dan jangan lupa untuk next video kita. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.